Assalamualaikum. Salam tengah hari. Kita sekarang dekat ladang Teboh Habu di Cameron Highland. Cuaca hari ni agak panas. Hari ni kita nak naik ke viewpoint 215 anak tangga. Jom. Kecerunan 30 degree. Hari ni bawa anak pula. Bolehlah pelan-pelan kita layan. Ketinggian 174 meter. Okay. Oh, yang ni yang mencanak ni. Ui. Kita akan naik sampai sana yang ada menara tu. Naik relax je. Gemilang semakin. Tak apa nak gemilang sangat lah. Aku gagahi. Oh, ni pekerja dia lagi. Dia kena santai je, jangan push. Tu sikit lagi. Okay, nak naik. Ni, ambil gambar. Kini gemilang semakin kami tempuhi. Apa? Bilik air? Tak, air ni. Oh, Air siram. air siram pokok. Lihat kat situ, berhenti kat situ. Sebabnya kat situ akustik mendatar. Kenapa? Seorang kat atas tu. Sikit. Ni dah separuh dah ni. Kat atas tu je. Ada separuh lagi. Kat atas ni dia orang tangkap bila orang tu. Siap. Masih lihat dulu. Papa naik dulu. Sekejap. Apa bawa Ali lagi. Sikit lagi. Sikit lagi. Tu target. Kita punya target. Sikit lagi. Sabar lagi, tarik bermula. Angin sini kuat. Okay, jom. Nampak. Okay, kat sana nampak tak yang putih-putih tu? Itu orang tengah petik buah, petik daun teh. Okay, jom kita naik. Itu target kita. Bendera Malaysia. Let's go. Jom dek.
Sikit lagi dik. Sikit lagi dik. Nak sampai dah dik. Okey. Dah sampai. Dah sampai dah. Ke atas ni ada tanah lapang, ada menara telekomunikasi, view yang awesome. Nak juga sebenarnya belakang aku dah nampak api yang besar kan. Apa lah orang percaya kat ini besar ni tak. Wah, angin bestnya. Kalau ada flying fox kan. Nak ni lah nak tu lah. Koranglah jadi owner kat sini. Flying fox ni mana? Tarik Turun. tali. Kawasan berbatu. Ada pokok limau. Okey, tu kilang tadi yang kita mula sampai. Ini adalah keluasan ladang teh di Habu. Ui, tinggi. Apa yang ada kat atas bukit tu agaknya? Okey, cepat. Sana, Alia, Cica. Okey, habis dekat sini. Jom kita turun. Yeay. Tu jalan turun. Okay, bye-bye.